Benarkah baginda Nabi SAW gemar meminum kopi? Ini nama dia kodok tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah baginda Nabi SAW gemar meminum kopi? Untuk menjawab persoalan ini, saya datangkan beberapa poin. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan sejarah. Kopi dijumpai pada kurun ke-9 Masihi. Sedangkan baginda Nabi SAW hidup pada kurun 6 Masihi. Dengan erti kata lain, ketika mana zaman baginda Nabi SAW, baginda tidak pernah bertemu dengan kopi. Yang kedua, tidak ada di dalam sumber yang sahih yang mengatakan baginda suka minum kopi. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, baginda Nabi SAW sering mengambil minuman yang berbentuk air yang sejuk, tapi tidak terlalu sejuk, madu dan juga nabis. Nabis ialah air rendaman kurma ataupun kismis yang direndam semalaman dan tidak akan diminum sekiranya rendaman itu melebihi 3 hari kerana ianya memabukkan. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.